Yang ni pot baru untuk hangpa nak dating dekat Bertam Kepala Batas weh. Kedai dia memang lawa gila. Lembaran by Cherry. Dia buka 11.30 pagi sampai 11 malam. Kalau hangpa craving nak makan lauk-lauk ala carte macam ni, boleh mai dekat dia. Dekat sini segala-galanya ada lah. Cuma hari ni aku fokuskan dekat hangpa masakan ala carte lauk panas dia ala Melayu lah. Yang ni ayam masak lemak baru ada 16.9, udang cili lime 22.9, yang ni daging bakar suri rumah 18.9, kerabu pun ada. Yang ni kerabu kacang panjang 8.9. Lepas tu aku add on pula yang ni Thai beef omelette 16.9. So untuk Thai beef omelette ni dia pedas lah sebab dia potong sampai Melaka kecil-kecil tau. Kat daging tu dia marinate, aku suka rasa dia tu. Taste dia memang sedap. Ayam masak lemak dia aku rasa ni budak-budak boleh makan. Dan dia tak apa pedas sangat. Tak cukup pedas kalau ni. Nampak ni. Ada ni ha. Kalau nama dia masak lemak cili api, itu mungkin pedas. Tapi ni sedap. Dia berlemak ayam ni. Yang ni udang cili lime, dia main berkuah sikit macam ni. Yang apa nak buat ratah boleh, yang apa nak makan pair dengan nasi pun boleh. Daging bakar suri rumah ni, yang ni habuan apa rata-rata. Aku beritahu dah kedai ni memang ada macam-macam menu weh. Apa yang mana nak makan biryani pun ada juga. So yang ni biryani ayam madu, ayam dia main portion M 14.9. Tapi yang ni cheese naan set dia main 7.9. Bila aku berjaga-jaga, yang ni lah jadinya. Yang ni kopi pulau. Hampa tahu harga dia berapa dik? RM4 lah. Tapi kalau enak bersoda, hampa boleh cuba yang ni. Kiwi mango soda. Cherry Bistro pergi mana? Dia tak lari pergi mana pun Dia masih lagi lembaran by Cherry. Mai, support bisnes kita di Bertam area Kepala Batas Penang ni geng. Ciao.